Zal? Okey. Dia nampak okey. Jack it up. Hai guys, saya Cikgu Sempak Agus. Nak pergi mana? Nak pergi Hat Nyai, Thailand. Hari ini sebab nak apa? Motor saya nak pasang sidebox. Sekarang saya dah ada GV Canyon cargo bag, dah ada crash bar, dah ada tank bag, dah ada top box, dan macam-macam lagi barang TV. Okey, kali ni saya nak pasang sidebox Yamaha pula kat sini. So let's go. Sampai di tol Tan Kampung. Lebih kurang berapa minit lagi, Zal? Berapa minit lagi Zal nak sampai? Lagi 50 kilo lebih kurang. 50 kilo lebih kurang sampai sampai border. Baru sampai sempadan Bukit Kayu Hitam. Itulah. Ini masih Malaysia lagi. Mana? Oh, sana. Sana. Zel. Sekarang berada di PP Resort. PP Resort. Ini bilik saya 113, kawan saya 114. Oh dah. Let's go, kita masuk bilik hotel. Besok kita nak pasang box pada motosikal kita. Hotel ni lah. Nampak selesa. Okey. Jom masuk bilik. Inilah hotelnya. Oh, hotelnya menarik. Wow. Sangat cantik. Oh, nice. Ada cermin. Ada cermin. Ada ruang luar. Okey. Ini bilik dia. Ada peti sejuk. Bilik air. Bilik air. Kawasan luar. Ini bilik air. Tandas. So nice. Harga bilik ni murah saja. Hanya lebih kurang RM65 duit Malaysia. Okey. Jom kita nak rehat. Lepas keluar daripada PP Resort Hotel, saya nak pasang sidebox kat sini. Ini dia punya carrier dia. Nanti kita dah pasang dekat Yamaha Hat Nyai. Nanti jom. Let's go on the bike. Kita pasang box kat sini. Ni Yamaha Hat Nyai. So jom
Kita tengok dulu motor dekat Yamaha Hatnyai ni, nampak. X-Max. X-Max warna dia cantik lah. Ni X-Max, nampak X-Max warna biru. Ni dekat Hatnyai lah. Ya. R9. Kita tengok berapa harga dia. 505,000 baht. Oh. Ini SR. X-Max, N-Max. Oh, ni lawa N-Max ni. Ni saya berkenan dengan baju ni. Baju ni cantik ni. Tapi itulah harga dia lebih kurang 4,000 baht. Jadi tak mampulah. 4,000 baht. Yang ini ni. Ini adalah NVX lah kat Malaysia. Tapi color dia memang cantik lah. Color dia memang lawa. Kalau dah masuk Malaysia ni, ni memang sangat-sangat laris. Ni color dia cantik. Ini warna-warna doff, warna macam matte. Yang ni ada glossy, lepas tu ni ada matte, macam metal gun sikit. Memang lawa. Harga dia berapa? Kalau kat Thailand harga dia berapa tak pasti. Oh, ni hitam pun lawa. Ini saya minat betul color ni. Aerox. Kalau kat Malaysia NVX lah. Oh, ni ada R300. Tak jumpa kat Malaysia R300. R3. Akan pasang dekat motor saya di Yamaha Hatnyai. Bok dah pasang, dah buka. So dia orang akan install ni lah. Ni benda kecil ni untuk ikat pada yang ketiga tu, kaki ketiga. Jual lah. Pakai macam tu lah. Sama kot, lebih kurang kot. Oh, lawa. Nampak ni. Yamaha. Okey Zal, okey. Dia nampak okey. Okay, thank you. Alright, dah siap dah. So, thank you very much. Thank you, Wina. See you again. Okay, see you. Please come to Hatnyai. Yeah. Thank you. Okay, dah siap dah kita punya motor. So, kita boleh balik lah. Ya. Alright.
berhenti sekejap di 7-Eleven sebelum keluar daripada Hat Nyai ni. Masih di Hat Nyai ni, saya beli jagung. Semuanya adalah 401 baht. 401 baht saja. Apa ni, air Meiji banyak ni. Ini ada teh Thailand lagi. Teh Thailand ni apa, air Meiji. Ada teh Thailand berapa, dekat 30 biji saya beli. Ini pun ada air Meiji macam ni untuk anak-anak saya lah. Dah ada box kat luar sana tu. So kita borong 7-Eleven dekat Hat Nyai ni. Mantap. Dan juga box baru.